Itu je video kali ni. Hari Jumaat ni memang kita tugas ambil anak sebab anak keluar awal. So yang darjah 1 ni dia join solat Jumaat. So parents kena ambil awal lah. Kita beli takoyaki sambil-sambil tunggu anak belum keluar kelas. RM4. Okey lah. Kira macam tak terlampau mahal. Lepas tu yang best sos dia asing tau. Kita rasa dulu. Bismillah. Dalam ni dah ada mayonis. Dah telan air liur dah. Jom kita rasa. Korang ada tak sama macam saya? Kalau tengah tunggu anak belum keluar kelas, macam ada je menggatal je nak jajan. Lepas tu mulut nangonnya. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut dulu malu. Sebab ni nak kena masuk terus semua dalam mulut. Isi dia 5. Okey lah, RM4 kan. Ini tak tahu isi dalam dia apa. Sedap. Kita rasa satu lagi Bukan rasa lah namanya kan. Kita makan satu lagi. Sedap lah. Tengok dia punya isi apa. Isi dia crab. Kata satu lagi, tapi nak satu lagi. Lepas tu air kita bekal daripada rumah. Hari ni macam tak tering minum kopi. So ni Cantik minum PO kosong. Tapi PO tu Cantik jumpa dekat Jakarta. Dia peppermint rasa semua. Cantik akan hidu dulu. Lepas tu minum. Janganlah tak gula. Sebab kalau tak gula rasa dia akan lari. Allah, sedapnya. So itu je video kali ni. Alright, so itu je video kali ni. Bye guys.